Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusallim ala hadan nabiyil karim sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang takwanya tinggi, hebat di sisi Allah SWT. Orang yang bertakwa saja yang hebat di sisi Allah. Ditambah pula kata Nabi SAW, la fadla li arabi wal ajam. Tidak ada kelebihan pun di antara orang Arab wal ajam dan orang biasa illa bitaqwa, melainkan dengan takwa. Tak ada beza pun di antara orang Jawa dengan orang Banjar. Jawa. Saya kuliah dekat Masjid Al-Junah, Kampung Al-Junah, semua orang Jawa. Saya cakap di sini, tak ada beza pun orang Jawa dengan orang Banjar. Tidak ada beza pun orang Melanau dengan orang Melayu biasa. Tidak ada beza pun orang kaya atau orang miskin. Tidak ada beza pun musi, nasib baik musi tak ada, dengan orang biasa. Illa, melainkan dengan takwa pada Allah SWT. Itu yang penting. Sebab Nabi sendiri declare, Nabi sendiri sebut, lafazullah, tidak ada lebihnya orang Arab. Walaupun Nabi dilahirkan daripada bangsa Arab, illa bitaqwa. Bangsa Arab pun tentang pakai jubah kiri kanan perempuan, bertasbih, dah macam rantai besi atas tasbih dah. Melainkan takwa itu pada Allah SWT. Wa qala al-hukama, kata-kata ulama dalam sebuah syair, law kana nurul ilmi, dikalaulah ilmu itu dapat dengan bil muna, dengan angan-angan. Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, kalaulah dapat ilmu itu dengan angan-angan belaka. Buat amal pun dengan angan-angan belaka. Nak puasa 6 tingkat mulut, tapi tak buat-buat lagi. Berapa hari lagi? 6 hari lagi Ustaz. Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, maka yabqa fil bariyatil jahil. Maka tidak ada seorang pun yang akan jahil atas muka bumi ni kalau nak dapat ilmu itu dengan angan-angan. Nak buat amal tu angan-angan. Nak bangun tajuk, tak bangun pun terkejut ada lah. Ijhad wala taksal, bersungguh-sungguhlah kamu. Wala taksal, janganlah kamu malas. Fanadamatul uqba, kerana malas itu akan bawa penyesalan. Lima yang takasalu, malas itu akan membawa penyesalan kamu di akhir nanti. Kalau kita tangguh, kalau kita rasa nak menuntut ilmu, kita menuntut ilmu tapi tak pergi menuntut ilmu, maka akan menyesal di akhir nanti. Itu kata ulama. Jadi mudah-mudahan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa duduk dalam majlis ilmu, dan di kalangan orang-orang yang Nabi Allah Ta'ala sebut, yarfi'allahu allazina amanu minkum, di kalangan Allah mengangkat di kalangan kamu orang beriman itu, dan juga orang menuntut ilmu itu sentiasa dapat rahmat Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kita bersyukur juga Allah bagi kita ruang dan peluang masih dapat melaksanakan amal ibadat. Yang ada yang terjaga pukul 4 pagi, jaga pukul 5 pagi, sihat, bangun sihat, alhamdulillah. Bangun dengan ambil wuduk, buat sunat tahajud. Lepas sunat tahajud, duduk sekejap, sujud syukur. Ya Allah, syukur kerana kau bagi hidup lagi ni. Setelah kau matikan aku sementara. Ada yang tidur pukul 10, tidur pukul 11. Daripada pukul 11 dia tidur tadi tu, Allah matikan sementara. Tu kau jaga pukul 4
bangun-bangun masih hidup lagi. Bangun-bangun ni hidup sihat lagi. Ada yang bangun stroke sebelah badan. Ada yang bangun tidur dan stroke. Sebab apa? Makan daging terlalu banyak sangat. Oh, jangan main. Makan pulut terlalu sangat. Seorang anggota tentera mati gout kronik. Oh, saya ada gout. Saya tengok air. Dahsyat ni, gout kronik. Mati kena gout kronik. Ada yang bangun tidur, mulut dia sengit sebab stroke. Ada yang bangun ni elok, jalan elok sampai ke bilik air, jatuh, kepala kena bucu kolah, mati dalam bilik air. Tapi kita bangun pagi ni sihat. Cuma tak tahu kejap lagi jadi apa, pukul 8. Tak tahu kejap lagi jadi pukul 10. Macam saya punya anggota yang tuan-tuan tengok berita baru ni, mati dipukul. Kawan tu bawa habis rekrut tahun lepas. Lepas tu masuk-masuk kena belasah dengan brother. Brother tu pun baru servis 12 tahun. Kita yang dah servis 21 tahun pun tak buat budak macam tu. Geram tu geram ada. Ada masa kita geram dengan anggota budak-budak baru ni. Kadang-kadang kita cakap tak betul. Tapi jangan sampai pukul. Itulah nafsu yang menguasai diri. Sebab itu kena nuntut ilmu. Bila ada ilmu, kita dah belajar dah dalam kitab Penawar Bagi Hati ni, dia sifat-sifat tertentu Nabi sebut, la taghdab, jangan kamu marah. Marah tu ada, kadang-kadang dia datang marah. Tapi kena kawal. Sebab yang marah tadi tu nafsu yang amarah, yang sentiasa bawa diri kita kepada binasaan. Kita buka dalam kitab Qalbun Salim, Penawar Bagi Hati. Kita berhenti pada hari itu. Kalau tuan-tuan ada kitab ni, muka surat 296, iaitu masih lagi bab cinta Allah, tanda cinta pada Allah, dan bahawasanya alamat bagi kasih akan Allah Ta'ala itu banyak. Makna kata, muka surat 226, dan bahawasanya, perenggan yang kedua tu, alamat, tanda-tanda bagi kasih akan Allah Ta'ala itu sangat banyak. Tanda cinta Allah itu sangat banyak. Antaranya, sesetengah daripadanya mendahulukan oleh seseorang akan mengerjakan yang disuruh oleh Allah atas yang disukai nafsunya. Maksudnya, di antaranya ialah seseorang itu mendahulukan apa yang disuruh oleh Allah daripada kehendak hawa nafsu. Apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu, nafsu tak suka. Ulama sebut, Nabi pun sebut, syurga itu dikelilingi dengan membosankan. Nafsu tak suka. Tuan-tuan nafsu suka duduk majlis ilmu? Tak suka. Dia kat mana pun dia akan mencelah masuk, dia ganggu. Dah duduk dah majlis ilmu, dia ganggu kat mata, dia gayut. Pertama mula saya kuliah kat sini, saya sebut 9 ahli jawatan kuasa syaitan. Yang memang diingat surah Al-Qasas saja dah ada AJK. Syaitan pun ada AJK. Di antara salah satunya syaitan yang bernama Khartum, tak silap. Dia mengganggu anak Adam, dia ganggu manusia duduk majlis ilmu. Bagaimana dia ganggu? Duduk kat mata kebi, jam pelik, sebelah celik. Kira nak bangun, dia ganggu, kejap tidur, kejap bangun, itu syaitan. Dia ganggu. Syaitan ni satu sifat, iblis dan syaitan ni satu sifat dia, kita kena ikut, dia tak putus asa. Bulan Ramadan, dia biarkan manusia itu ketaatan. Habis dalam Ramadan, tunggu aku akan goda kamu balik. Keikhlasan yang kita bina dalam Ramadan, hilang keikhlasan itu dalam bulan Syawal. Habis segala-galanya. Itu syaitan, dia akan ganggu. Sebab itu disebut kat sini, tanda-tanda ataupun disebut kat situ, setengah daripadanya dia dahulukan oleh seorang akan mengerjakan yang disuruh oleh Allah Ta'ala atas yang disukai nafsu. Walaupun nafsu tak suka, dia buat. Nak bangun tahajud malam, nafsu tak suka. Nafsu cakap, tidurlah, kau bangun awal apa dapat? Tidur. Nak bangun kejap lagi 5 minit masuk subuh, bangunlah. Kau bangun awal kejap lagi, mengantuk, kita pun tidur. Yang sedangkan Nabi sebut tidur ni 5 jam ya. Tuan-tuan tidur pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Tidur pukul 11, pukul 5 jaga, pukul 4.30 jaga. Itu sebenarnya timer dia. Ni kita tidur, lepas tidur, lepas tidur, lepas subuh tidur sampai petang. Bukan dia tadi tu. Bukan dia ajar. Sebab itu disebutkan sini, apabila seorang itu setengah di antara tanda-tanda cintanya pada seorang itu oleh Allah Ta'ala sayang pada dia ialah mendahulukan kehendak Allah. Mendahulukan seorang itu akan kerja yang disuruh oleh Allah SWT atas yang disetujui oleh nafsu. Itu. Dan seterusnya disebut kat sini dalam kitab syarah dia disebut, kata Imam Asy-Syafi'i,
taghsil ilata wa anta tuzhiru hubbah. Kamu bermaksiat kepada Tuhan, lalu kamu mengaku mencintainya. Kamu kata kamu cinta pada Tuhan, tapi kamu melakukan kemungkaran. Contohnya, kamu kata kamu sayang isteri kamu, tapi kamu sondol juga isteri orang. Kamu kata kamu sayang keluarga kamu, anak anak kamu, tapi kamu culas dengan tanggungjawab. Ya? Begitu juga dengan Allah. Kita kata kita sayang, kita kasihkan Allah, tapi kita buat kemungkaran. Macam-macam kemungkaran kita buat, salah laku kita. Disebut lagi, kata musannif pengarang kitab ini, dan setengahnya daripada rindu kepada menjumpai Allah Ta'ala akan mati. Di antaranya ialah seseorang itu dia ingin terus hidup kerana ingin bertambah ma'rifah kenal Allah. Dia tidak membenci mati. Semua akan rasa mati. Jangan kita benci akan mati. Semua akan rasa mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan. Maka sampai ajal kamu itu takkan lambat satu saat dan takkan cepat satu saat mati. Ajal satu orang yang ketua keluarga tu, siapa dia yang kena langgar dengan India mabuk dekat Kelang tu, tuan-tuan tengok tak? Berat dia 192 kilometer. Kilometer pula. Berat dia 192 kilo. Dia kena langgar dengan kereta tu, dia boleh berpusing 10 kali. Tu berat 190 kilo, dia boleh berpusing. Ajal dia dah duduk kat situ lah. Sedangkan setiap hari dia lalu kat kawasan tu. Setiap hari dia lalu kawasan tu. Hari tu dia tidur, hari tu dia rehat. Tiba-tiba anak dia kata nak beli alat tulis. Dia kata petang kejap lagi lah. Anak dia kata nak buat kerja sekolah abah. Tak apalah, abah keluar kejap. Keluar kena langgar, mati. Tuan-tuan tengok kan, mabuk tu, pemabuk tu. Nak salah siapa pun itu dah terjadi sebab ajal dia sampai dah. La yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Takkan lambat satu saat, takkan cepat. Kalau Allah kata ajal masa tu, ajal lah. Hari ni kalau ajal saya pukul 12 tengah hari, pukul 12 tengah hari dah sampai. Jangan elak lah, jangan elak. Sebab itu dalam kitab Nasaihul Ibad, 6 perkara yang Allah rahsiakan, di antara salah satunya mati. Allah rahsiakan mati. Kalau kita tahu kita mati, gila kita tuan-tuan. Kalau saya tahu mati, sekejap lagi saya mati pukul 9, saya tak datang kuliah lah. Saya zikir lah Majid. Pukul 9 nak mati. Tuan mainkan. Dia yang ada mati ni orang yang duduk bilik terakhir. Hukuman gantung hari Jumaat lepas subuh. Dia tahu dia akan mati. Dia nak mati hari Jumaat ni. Dia bila mati hari Jumaat, start daripada hari Senin tu, puasa tahajud tuan-tuan, dia akan gantung hari Jumaat. Kita tak tahu kita mati. Kalau kita tahu kita mati, gila kita. Apa kerja kita tak boleh buat. Sebab itu di antara salah satunya tanda-tanda Allah Ta'ala, tanda-tanda cinta kepada Allah seorang itu ialah dia itu dia tidak benci akan mati, melainkan kerana ingin ia akan bertambah ma'rifah, mengenal, kerana sedap musyahadah penyaksian itu atas qadar ma'rifah. Dan setengah daripadanya dia redha ia akan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara lainnya dia redha dengan apa segala ketentuan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Datang ujian-ujian macam-macam pun dia redha. Datang ujian sakit pada dia pun dia redha. Dia redha. Datang ujian musibah satu-satu. Musibah apa? Musibah bercerai-berai keluarga dia. Dahlah bercerai-berai keluarga dia, hilanglah pendapatan. Dahlah hilang pendapatan, ujian sakit pula kat dia. Dahlah ujian sakit pada dia, celah-celah tu mati pula anak. Dia redha. Nak dapat redha ni satu makam tertinggi. Sebab itu sahabat-sahabat digelarkan di hujung satu pingat dia, bukan pingat PJC ke bukan. Pingat dia nama dia radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab RA radhiyallahu anhu, satu pingat untuk dia. Kita nanti pun akan dapat pingat arwah Allah yarham. Ni nak dapat redha ni, nak dapat pingat radhiyallahu anhu kan senang tuan-tuan. Sahabat-sahabat nak dapat satu redha ni dahsyat. Bilal bin Rabah nak dapat radhiyallahu anhu dipanggang atas pasir yang panas. Diheret dengan kuda sampai tersiat kulit-kulit. Nak dapat satu redha ni. Kita baru kena uji test sikitnya, baru demam kura-kura seminggu ya. Oh ya Allah. Nak mati dah ni. Baru uji sikit je, kereta meja rosak, Abu Hal. Apa benda kereta ni? Sikitnya.
Allah nak test sikit dah. Allah nak test tadi itu dalam 3 hari dah. Sebenarnya lepas tu sihat. Tapi kita punya merungut sampai kufur perintah Allah SWT. Allah uji kita dapat pasangan yang suka merungut. Tak puas. Tak cukup. Tidak ada qanaah. Kita dah mula mencurangi dan sebagainya. Sebab itu disebut kat sini, antaranya reda dengan kehendak Allah. Dia reda segala apa yang Allah Taala bagi pada dia. Imam Syafi'i sebut berkenaan tentang takdir, da'il ayyama taf'alu ma tasha. Biarkan hari berlalu berbuat semahu-mahunya. Dah berlalu yang lepas, redalah. Kalau yang lepas tu berlaku salah satu benda yang tak baik, redalah. Ada kebaikan Allah nak bagi. Nabi sebut satu hadis, walaupun kamu terluka, kamu terkena duri yang kecil, sakit. Sakitnya. Reda. Sebab apa? Ada salah kita buat. Nabi sebut, ada salah kita buat. Allah kafarahkan dosa kita dengan cara terkena duri. Allah kafarahkan dosa, package Allah bagi kebaikan. Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita ujian susah, Allah bagi kita ujian kesabaran kena tinggi. Ada salah kita buat dulu. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, isteri saya ni sampai menangis ni. Saya balik kerja menangis. Menangis sebab apa ni menangis? Tak tahulah orang, anak doang. Anak saya doang tu. Jangan main-main. Saya ada 4 orang lelaki anak. Yang doang tu dahsyat. Lebih pada sekarang Melayu. Selagi tak tutup lampu, dia punya berlari tu, saya cakap kat isteri saya, cuba ikut rentak dia orang Milan. Pitam kita. Dia punya lari, stamina dia tu. Dia punya letih sampai menangis. Saya kata sebab menangis, letih orang anak. Ada dosa tu. Saya tambah lagi. Ada salah kau dulu. Awak dulu ada salah dulu. Kadang-kadang salah dengan mak kita, salah dengan adik-beradik kita. Dia anggap kita ada salah. Allah ampunkan dosa kita dengan cara letih. Allah ampunkan dosa kita dengan cara lelah. Allah ampunkan dosa kita dengan cara musibah. Musibah sampai itu sebenarnya Allah nak bagi yang baik. Sebab itu kena reda. Tanda-tanda cinta pada Allah Ta'ala itu disebutkan sini, dan setengah daripadanya reda dia akan qada Allah SWT. Ya. Sebab itu Ibn Syafi'i sambung lagi, watib nafsan idha hakamal qada'u, dan rawatlah jiwamu ketika takdir menjatuhkan ketentuannya. Takdir yang sampai itu kita terima dengan rawat takdir. Tuan-tuan, anak yang kena belasah dengan kopra tu, ayah dia tu pencen komando, mantan bekas anggota komando. Saya ingat tu brother, masa saya private, dia kopra sarjan. Saya ingat je, 200. Di Pulpa, tak silap, pusat perangan khusus. Kena reda. Dia kena reda. Reda tadi dia kena terima, ajar sampai. Iman tadi tu, ukur iman yang terakhir sekali, wabil qadar khairih wa syarih. Qadar yang baik dan buruk, kena terima. Kalau kita tak boleh terima kematian orang kita sayang, itu yang kita cakar kapit tu. Itu yang kita hantuk pada kat dinding tu. Ada satu agama tadi, dia cakar tanah tu, kalau boleh nak gulung tanah tu. Dia pukulin, dia tak boleh terima. Dia hantuk kepala dia. Dia pukul diri dia, sebab apa? Dia tak boleh terima kematian. Tapi orang Islam dia ajar dengan iman, terima, kena reda. Nak buat macam mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni daripada Allah akan kembali. Sedih tu dah ada sedih. Mati anak ni sedih, mati isteri, mati orang kita sayang sedih. Tapi kena reda. Nak dapat capai reda, makam tu cukup dahsyat. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa yang berlaku semalam itu jangan dipikirkan hari ini, nanti kamu lemas. Apa yang akan berlaku besok, jangan fikir, nanti kamu cemas. Semalam kita kena marah dengan incas kita, ketua jabatan kita, itu ini, merepek-repek dan sebagainya. Balik rumah petang, sampai rumah kita tenung, kita melengung. Isi sekap, kenapa abang melengung? Taklah. Kerja stres lah hari ni. Tak tahu nak cakap lah. Semalam lagi. Sayyidina Ali kata, jangan fikir. Dah kena marah lah. Perbetulkan hari ni. Lepas tu besok ni tak tahu lagi ni meeting. Nanti apa nak kena ni, orang stres lah, berhenti lah. Jangan fikir esok, nanti kamu cemas. Kena reda apa yang berlaku. Kata Imam Syafi'i, wala tajza' lina zilalatil layali fama li hawadisid dunya baqa'a. Jangan kamu gundah dengan musibah malam yang terjadi, kerana tidak ada satu pun musibah di dunia yang berkekalan. Apa yang Allah bagi musibah berkekalan kat Tuhan? Tak ada kekalan pun. Kalau Allah bagi penyakit, pasti ada penawar, pasti hilang penyakit tu. Allah bagi bah besar, banjir besar, berkekalan nak banjir disebut? Tak, Allah akan hilangkan bah itu.
Tidak ada musibah yang berkekalan atas muka bumi ini. Cuma Allah nak test, nak uji, tak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setengah daripadanya tanda-tanda cinta akan Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam kitab ini, benci ia akan dunia kerana dunia itu melalaikan akan dia daripada menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya orang yang kenal Allah akan cinta padanya. Orang yang mengenal Allah tidak akan mencintai kecuali hanya kepada Allah. Jika dia mencintai yang lain, maka dia disebabkan cintanya kepada Allah. Dia takkan kasih, dia katakan sayang benda lain melainkan Allah SWT. Ini dia punya kasih, dia punya sayang kereta je X70 tu. Baru beli. Koyak plastik tak lagi. Plastik tu tak koyak, 3 bulan tak koyak. Dia punya kilat, dia punya tenung kereta dia sampai maghrib tu lepas. Dia tenung kereta, isi kereta bawang. Cantik kereta ni sayang, cantik bang. Tu maghrib nak habis lah. Oh maghrib. Dia punya cinta, dia punya sayang harta, dia punya sayang apa yang dia cinta tu sampai dia alpa, dia lara dengan perintah Allah SWT. Tak boleh. Punya sayang dengan anak isteri sampai anak isteri kita dia buat satu benda yang salah, dia buat tak tahu je. Takut nanti kalau aku marah maju pula. Hari raya berjoget nak bagi duit raya. Joget dulu, nanti abah akan bagi duit. Bila kita marah, tak lagi kecil hati pula. Kau punya sayang anak isteri kau menakankan cinta Allah SWT. Tak boleh. Jangan buat macam tu. Baru ni saya dengar satu khutbah daripada satu ustaz tu. Lantang dia bagi. Dia cerita tentang kesalahan-kesalahan dalam bulan Syawal. Salam habis orang yang tak sepatutnya dia salam. Pak Long kau tu pergilah salam. Dia cakap itu. Dia ada beza tuan-tuan. Pak Long kita, bapa saudara kita, kandung kita, abang kandung pada ayah kita, isteri dia tu kita salam batal sembahyang. Yang kandung tu bapa saudara kita tadi tu, abang ayah kita. Isteri dia tu maklum, ya maklum, tapi kita yang lelaki tak boleh salam isteri dia, batal sembahyang. Anak menantu balik rumah. Anak menantu balik rumah, yang menantu tak buka aurat, yang kakak ipar dan sebagainya. Kita sebagai ketua keluarga ni kena nasihat. Halo, bagi tahu isteri tu tutup aurat. Adik kau ada balik sekali ni, kena tutup aurat, kena bagi tahu. Bila kita tak tegur, takut kerana sayang anak-anak, takut berasa hati, patah balik tak nak datang balik rumah, kita melanggarkan hukum Allah. Itu kadang-kadang jadi cacah merbah hidup. Keberkatan hilang. Ada je krisis dalam rumah tangga dan sebagainya. Sebab itu disebut sini, redha akan Allah ada antara tanda-tanda cintanya. Orang yang kenal Allah tidak akan cintai kecuali hanya kepada Allah. Dan jika dia cinta seseorang itu pun kenal Allah. Aku sayang kau ni kerana Allah. Kau dah buat aku macam-macam kau buat aku kan. Tapi aku tak putus silaturahmi dengan kau ni sebab aku cinta, aku sayang, aku kawan dengan kau ni kerana Allah. Kalau nak kena mulut kau ni, aku lari pergi batu belah batu tangkuk. Tapi sebabkan aku kawan kau ni kerana Allah. Cintakan kerana Allah SWT. Disebut oleh Imam Ghazali, tambahan sikit, tanda cinta kepada Allah kata Imam Ghazali sebut dalam kitabnya Kimia Kebahagiaan. Tajuk kitab tu dalam kitab yang tajuknya Kimia Kebahagiaan ada 7 tanda cinta Allah pada cinta akan Allah. Cinta kepada Allah itu ada 7 tanda. Yang pertama, tidak membenci atau berasa takut pada kematian. Ustaz tak takut mati ke Ustaz? Dah nak cerita sini mati tu tak sampai. Itu tanda kita sayang pada Allah. Dia satu kasih dah. Satu tahap dia gerah kasih dah. Dia dah kata dah habis dah ni kira nak berjumpa dengan Tuhan dah. Itu tanda-tanda dia cinta pada Allah. Yang keduanya, dia rela mengorbankan kehendaknya demi kehendak Allah. Dia ada kehendak. Kehendak dia macam-macam. Kita ada kehendak. Kehendak kita macam-macam. Hari raya baru ni beli baju raya anak-anak. Baju raya anak-anak. Isteri kata abang nak kena beli ni nak buat kek, beli. Kita ada kehendak. Kita nak beli baju Melayu sepasang, yang ni sepasang. Tapi tak sampai hajat beli baju Melayu sepasang. Kehendak kita nak dapat. Tapi sebabkan kasih akan Allah, sebab nafkah untuk anak-anak, dia sayang kerana Allah, dia ketepikan kehendak dia. Tuan-tuan. Dia rela korbankan kehendak dia tadi itu demi kehendak Allah SWT. Kehendak Allah apa dia? Kehendak Allah nafkahi keluarga kamu dengan adil. Semua ada kehendak. Mengingati Allah sepanjang waktu, sentiasa mengingati Allah. Cinta kepada Al-Quran, sayangnya Al-Quran. Tamak dalam beribadah. Buat ibadah tu dalam keadaan tamak. Bukan tamak tu sampai satu tahap semua nak buat. Tahajud pun sampai satu tahap, tahajud pun buat. Lepas yang subuh dia buat tahajud. Dia punya tamak, tahajud buat lepas yang subuh.
Bukan maksud macam tu. Dia kasih. Tamak ni bermaksud dia seronok. Kita dah habis dah puasa bulan Ramadan, sebulan Ramadan. Kita rasa nak puasa lagi. Dia hajat, lepas raya kedua, Syawal kedua, dia nak terus puasa 6. Dia puasa dia rasa seronok. Bila tak puasa ni dia rasa lain macam. Kalau sembahyang, kalau kan musim perayaan, saudara tetamu datang ke rumah. Masuk Zuhur dia, nak kena pergi surau. Bukan nak menunjuk pada tamu tu, tidak. Dia rasa seronok sembahyang tu. Itu maksud tamak, datang manis iman. Orang yang tak dapat manis iman ni tuan-tuan sekalian, maghrib berlalu ke, subuh tak bangun ke, dia buat tak tahu ya. Tapi seseorang yang nak dapat manis iman, subuh dia terlajak sikit je tau, dia rasa menyesal sampai petang je lagi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum pernah menyatakan benda ni pada Rasulullah. Hari ni Rasulullah kata, aku nampak kamu rasa macam kusam, wahai Abu Bakar. Kamu rasa macam kecewa, wahai Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar kata, aku terlajak subuh, wahai Rasulullah. Dia punya terlajak subuh, dia macam kecewa, macam seolah mati anak. Yang main-main. Hebatnya iman, tanda cinta seorang itu kepada Allah. Ibadah menjadi mudah untuk dikerjakan, tanda cinta kepada Allah, tanda Allah tak mudahkan dia buat ibadat. Ada orang tuan-tuan sekalian nak pergi majlis ilmu, tapi banyak rintangan. Kita ni tadi Allah mudahkan urusan. Tak pergi majlis ilmu pun buka phone lalu FYP tentang nasihat-nasihat ilmu agama. Mudah dia dapat ilmu. Ada orang susah dapat ilmu. Ada orang ni bercita-cita nak duduk majlis ilmu waktu maghrib, nak duduk kelas maghrib. Tapi dihalangi, susah, rumit urusannya. Sibuk, kejap lagi urusan keluarga. Ada orang ni kerja dia sibuk, tetapi maghrib isyak kedudukan dia berada di masjid surau. Itu Allah mudahkan. Bukan semua dapat nikmat ni. Bukan semua dapat nikmat timer satu masa maghrib isyak tadi tu duduk di surau dan masjid. Bukan semua dapat. Kalau dapat tu satu nikmat kemanisan itu, tanda cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya kata Imam Ghazali, mencintai orang yang taat kepadanya dan membenci orang yang tidak taat kepadanya. Sayang kepada kawan-kawan sahabat, saudara yang kasih kerana Allah dan benci pada mereka yang ingkar pada Allah SWT. Itulah. Berbalik pada dalam kitab kita balik. Dan ketahuilah olehmu, muka surat 227 tu. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya orang yang mengenal Allah Ta'ala tidak ada kasih ia melainkan Allah SWT. Tanda-tanda seorang itu yang dikasihi, yang dia mengenal Allah, dia tak kasih melainkan akan Allah SWT. Walaupun isi dia tak cantik dah, isi dia pun tak macam dulu dah bentuk buah labu sayung kan. Cantik kan. Dah macam tabung uji dah tabung dah straight. Tapi dia kasihkan isi dia kerana Allah. Dia kasihkan isi dia kerana Allah. Jiran dia tadi tu susah. Kalau orang ni tak nampak dah, menyusahkannya, bantu jiran kita tu, bawa mudarat. Tak, dia tolong jadi itu kerana Allah. Maka jika kasih ia akan lain-lainnya, maka dengan sebab kasihnya kepada Allah. Kerana kasih seorang itu kerana kasih kepada Allah. Kasih kerana Allah. Kerana terkadang kasih oleh orang yang kasih akan anak bagi kekasihnya dan keluarga kekasihnya dan hamba bagi kekasihnya dan segala yang berbangsa kepada kekasihnya. Aduh, bahasa dia panjang, bahasa kurang faham ni, bahasa Fatani. Maksud di sini, jika dia mencintai Rasulullah, mencintai Allah, baginda adalah pesuruh kepada kekasihnya iaitu Allah, dan kekasih Rasulullah kepada kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah. Jika dia mencintai para sahabat, disebutkan ini, disambungkan situ lagi, dan tiap-tiap makhluk itu semuanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kasih ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kasih ia akan Allah itu akan dia. Maksudnya kalau kamu cinta akan sahabat, kata Nabi, ashabi kan nujum. Sahabatku ni umpama bintang. Kalau kamu sayang kekasihku, cintakan sahabat aku, maka kamu sayang pada aku, kata Rasulullah. Bila kamu kecintakan aku, seperti mana kamu menyayangi, dicintai oleh Allah SWT. Itu contoh, maksud di sini. Dan kekasih bagi kasihnya, semua disebut. Dan kekasihnya, dan jika kasih ia akan sahabat radhiyallahu anhum, maka kerana bahawasanya mereka itu kasih akan pesuruh Allah SWT. Maksudnya di sini, jika dia cinta Rasulullah, dia cintai Allah. Kerana baginda adalah pesuruh Allah. Disebut lagi, dan jika dia cinta para sahabat radhiyallahu anhum, maka dia disebabkan mereka cinta sahabat itulah mereka cinta pesuruh Allah iaitu Muhammad SAW. Dan kerana mereka sahabat itu cinta kepada Allah, serta mereka adalah hamba yang sentiasa taat padanya. Sayang sahabat, sayang siapa-siapa pun kerana Allah Ta'ala.
Dia benci seorang itu pun kerana benci sebab maksiat kamu tu, sebab kamu datangkan muka Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, dan kerana bahawasanya mereka itu kasih akan Allah Ta'ala dan mereka itu hamba-Nya yang sentiasa taat akan Dia. Jika dia suka kepada makanan, maka dia disebabkan makanan boleh menguatkan badan. Dalam kitab syarah saya ini disebut, jika ia kasih ia akan makanan, maka kerana bahawasanya menguatkan ia akan badannya pada mengerjakan perintah Allah SWT. Maksud di sini ialah, jika dia suka pada makanan tersebut, maka dia disebabkan makanan itu membuatkan dia kuat. Ini kasih makanan malantak sampai tak ingat dunia. Tuan-tuan, itu yang kena gap tu. Makan sampai tak ingat dunia. Saya dah pergi rumah raya rumah orang, tak boleh makan daging, pulut. Tapi orang kata, makan dah Ustaz, ubat ada. Ubat ada. Makan dah Ustaz. Kita makan rendang ayam, ada daging. Makan je lah, makan. Sedap tak tu makan. Kena gap tuan-tuan. Kanser kuliah 2 tempat, gap datang. Makan untuk dapat kau ibadat. Tapi kalau makan sampai datang penyakit, itu buat mudarat. Sebab itu, jangan benci pada sesuatu itu. Benci kerana Allah dan sayang itu kerana Allah SWT. Dan jika kasih ia akan bunga dan tanaman-tanaman dan sungai dan cahaya dan segala rupa yang elok, maka kerana semuanya itu perbuatan Allah SWT. Disebut kat sini, dan jika dia suka pada bunga, tanaman, sungai, cahaya dan apa saja yang cantik, maka kerana semuanya adalah hasil atsar ciptaan Allah SWT. Dia hobi dia hiking. Hiking tadi itu dengan tujuan nak tengok ciptaan Allah. Dia buat sesuatu itu semua kerana Allah SWT. Ni boleh buat modal yang bagi tahu kat isteri. Abang mancing ni sebab abang nak tengok keindahan laut. Nampak tak? Pau sekali, dia kata betul juga abang, sekali dia keluar mancing 3 hari tak balik. Jangan betulkan niat itu. Ada kes cerai beberapa ni anggota saya, kes bercerai minta pasak sebab suami tegar mancing. Suami tegar kedai mamak. Dia duduk daripada maghrib sampai ke 12 malam. Berjak-jak IT kedai mamak dia. Kadang-kadang sesuatu yang kita cinta tadi tu tak kena gaya, boleh menyebabkan mudarat. Benda itu kait rapat benda ni. Nak sayang, nak cinta, kasih sesuatu itu biarkan Allah, bukan kerana nafsu semata-mata. Dan menunjuk atas keesaannya dan kekuasaannya dan memperingat akan segala sifat keelokannya dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia suka pada bunga tadi itu dan yang menunjukkan keesaan dan kekuasaan, di samping ia mengingatkan ihsan insan pada sifat keelokan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tujuan tadi itu nak menceritakan bahasanya cantik waktu duha matahari tengah naik. Cuba tengok matahari itu, tidak ada sentri, tidak ada roket pun yang jaga. Siapa yang jaga matahari naik tenggelam, naik tenggelam, naik tenggelam? Tiada. Allah yang jaga. Kalau kami pejabat kem tentera ni 24 jam kena ada guard, duty guard. Kena ada. Sekali naik 2 jam, sekali naik 2 jam, sekali naik 2 jam. Walaupun hari raya tadi itu kena bagi cuti fasa pertama, fasa kedua. Nak cerita kem tadi itu 24 jam sentiasa dikawal selia. Kalau tak ada semua pakai cuti balik, masuk habis musuh-musuh dalam kem. Allah jadikan matahari timbul terbenam, timbul terbenam, siang malam, siang malam. Siapa yang jaga tu? Allah yang jaga. Nak menceritakan bahawasanya pada orang ramai, kita kena sayang kepada Allah dengan cara melihat ciptaan Allah SWT. Itu salah satu tanda. Salah satu tanda cinta kita kepada Allah SWT. Dan jika dia kasih akan orang yang berbuat kebajikan baginya, dan akan guru yang mengajarkannya, maka kerana mereka itu wasilah ini bermaksud perantaraan, wasitah, perantaraan antaranya dan antara kasihnya. Maksudnya di sini tuan-tuan, jika dia suka pada orang lain yang melakukan kebaikan kepadanya, termasuk guru yang mengajarkannya, dia sayang seorang itu disebabkan kawan dia bawa dia ilmu. Tuan-tuan sayang tuan-tuan dengan pengurusi, sayang kerana pengurusi ini bawa kami buat kebaikan, sayang dia. Letak ada lagi beberapa penggal di pengurusi. Tanda kita sayang kat dia. Sebab apa? Sebab orang insan yang bawa kebaikan. Jangan pada sayang pada orang insan yang bawa pada keburukan. Tak boleh. Maka disebut kat sini, kata Imam Hasan Al-Basri, la yandamu man syawara mursyida. Tidak akan menyesal orang yang meminta pendapat daripada guru yang mursyid. Takkan menyesal.
Tuan-tuan takkan menyesal kalau kita minta pendapat pada guru mursyid. Pepatah Arab ada sebut, kalau kamu berkawan dengan orang kaki jual minyak atar, wangilah kamu. Pengusi kita kan selalu datang mensurah, ya, pecam, celik minyak wangi. Wangi semua. Berbeza-beza wangi waktu. Minggu lepas wangi, bau lain, tadi dia celik sekali, wangi lain lah. Wangi. Kalau kawan dengan orang yang tak baiklah kita. Orang yang solat, yang jaga solat, bila duduk dengan orang yang tidak solat, solat kita, orang yang solat tadi akan lama-lama akan jadi pudar. Sebab kita kelompok dengan geng-geng nira, warna biru, hitam. Orang yang tidak solat, apabila duduk dalam kelompok orang yang baik yang solat, dia yang hitam tu lama-lama dia akan jadi jernih. Dia akan jadi jernih nak ikut kaki solat. Itu contoh. Maka disebut lagi para hukama, saya habiskan kat sini. Para hukama juga berkata, innal muallima wat tabiba kilahuma. Sesungguhnya guru dan doktor, kedua-duanya itu la yunsahani idza hama lam yukrama. Tidak akan memberi nasihat jika tahu nasihatnya tidak dilaksanakan. Guru tu dia takkan nasihat benda yang tak baik. Guru itu dia takkan bagi tahu benda yang tak baik kerana dia tahu benda ni buruk. Doktor tadi tu dia takkan bagi tahu ubat ni sekarang ubat ni tak boleh makan. Dia takkan bagi sebab akan bawa mudarat. Nak makan pun dah. Sebab itu disebut kat situ, fasbir lidaika in jawfauta tabibah. Maka bersabarlah terhadap penyakitmu sekiranya kamu tidak menurut nasihat doktor. Kalau tak nak ikut nasihat-nasihat, sabarlah. Boleh sabar tak? Tak boleh. Ikut nasihat doktor. Sebab apa? Nasihat dia itu membawa kepada kebaikan. Ikut nasihat ulama, kerana ulama itu membawa kita daripada binasa. Nabi sebut satu hadis yang bermaksud, aku umpama seorang pemuda yang menghalang kelikatu berusaha nak masukkan diri dalam api. Kelikatu, musim kelikatu dia tuan-tuan, buka lampu, dia akan datang. Dia akan suka kat cahaya. Nabi kata, aku umpama pemuda yang menghalang kelikatu tadi itu supaya jangan masuk dalam api. Sebab dia suka cahaya, dia suka api. Namun begitu kata Nabi, kelikatu itu usaha juga nak masuk dalam api. Nabi dah pesan, ulama pun dah cerita, jangan sekian. Nak sambut raya janganlah sampai berjoget. Orang perempuan janganlah sampai basuh tahap baju kurung, manis dah pakai, manis dah. Tapi dia punya joget hip hop dahsyat. Nak ambil duit raya dia pun, dia punya menari, ya Allah, dahsyat. Ulama pesan jangan. Tapi nak buat, pergi. Binasa diri kita. Nak sambut raya, sambut sederhana. Jangan sambut lebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang yang melampaui batas, berlebihan. Tapi kerana orang berlebihan, pergi. Dah sekali dapat musibah dan sebagainya. Tuan-tuan hadirin dan rahmati Allah SWT. Sekadar itu. Mudah-mudahan kita di antara golongan-golongan yang ada ciri-ciri tanda cinta pada Allah SWT. Bila kita cinta pada Allah, Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, hidup keberkatan, ada berkat. Bila hidup berkat ni tuan-tuan, tenang tuan-tuan. Duit tak cukup pun tenang je. Ada orang duit beribu, dia tak tenang. Sebab apa? Sebab hilang keberkatan. Dalam rumah, hilang keberkatan apabila isi rumah itu melanggar perintah Allah SWT. Dalam rumah, boleh hilang keberkatan apabila melanggar perintah Allah SWT. Tapi dalam rumah itu, kalau hidupnya sederhana, bila tak langgar hukum Allah, Allah akan datang campakkan satu nikmat kebahagiaan, keberkatan. Keberkatan itu berupa dengan cukup keperluan. Keberkatan itu berupa dengan kebahagiaan cantik, happy di antara suami isteri dan anak-anak. Kebahagiaan itu juga disebut, berkah itu juga disebut sebagai qanaah, pasangan kita itu berasa cukup dengan kita. Sekarang dah musim isteri sono lelaki orang, musim suami orang menyondoh isteri orang. Kalau buka TikTok ni, Allah, ini keluar dengan isteri orang, macam-macam. Drama kat TV tu pun sampai sedap cerita tentang menyondoh je. Ada satu cerita pukul 10 malam tu, cinta dalam dosa orang. Dia menyondoh suami orang. Lepas tu dia dapat kahwin dengan lelaki tu. Dia dah kahwin lelaki tu, Allah datangkan satu-satu musibah kat dia. Tak bahagia dia. Itu cerita dia drama. Tuan-tuan, saya ikuti itu buat point, nak ceramah dia. Oh, macam ni rupanya. Kebahagiaan tu hilang, keberkatan. Jadi sekadar itu sahaja. Al-haqqu min rabbik. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fala takum minal muntarin. Yang lemah itu daripada kesilapan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan?
Orang cakap lah, menyambut kedatangan iblis dan syaitan. Betul. Itu pandangan saya, ini pandangan saya lah sebagai peribadi lah. Ada dengar setengah orang kata tak meriah lah Ustaz, kena ada lah muncul sikit. Ini secara peribadi tuan-tuan, itu budaya. Walan tarda kal yahud wan nasara. Yahudi, Majusi dia tak akan reda umat Islam tu, sehingga mana kita ikut sendiri waktu cara hidup mereka. Dan hadis yang lain, Nabi dia sebut sekian, sehingga kan kamu, hidup kamu umpama sekian seperti biawak. Disebut kat situ dhib. Biawak itu masuk dalam lubang, kamu akan ikut biawak itu masuk lubang. Sahabat kata, ya Rasulullah, adakah itu Yahudi dan Majusi? Siapa lagi kalau bukan Yahudi Majusi? Kamu akan ikut cara mereka, hidup mereka. Tuan-tuan, tahun baru Cina, saya ada sahabat tahun Cina. Saya cakap mereka kat dia orang, yang susun mecun panjang-panjang warna merah tu untuk apa? Kami itu Ustaz nak halau hantu. Hantu banyak. Kita kalau buat cerita kita halau kan. Halau hantu ke? Itu bukan hantu, itu mendatangkan naik hantu kita jemaah dalam surau. Perempuan. Tengah sembahyang tarawih ni, bunyi untuk tong. Bergerak tahiyat awal dia tu. Tak terkejut. So budaya itu tak jaya. Saya berbagi budaya itu tak cantik. Budaya itu yang pertama sekali di antara salah satu cirinya, bukan modal RM100, RM200 mengapi. Tuan kat sini tak kisah kampung apa nama dia? Yang malam raya serentak satu kampung tu. Ada satu kampung dia pasang mengapi. Itu bukan modal RM200. Itu RM1,000 punya, RM5,000, RM8,000 punya. Itu salah satu pembazir, mengganggu jiran-jiran. Fal yukrim daifah, fal kurim jarah, tetamu. Itu ciri-ciri. Itu secara pribadi kata, bagi saya tak nak sebut kata haram. Tak betul lah, tak cantik lah. Islam bukan hajar begitu untuk sambut hari kemenangan umat Islam dengan cara itu. Sebab Islam, al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Islam tu lebih tinggi daripada agama yang lain. Tapi kalau kita buat ritual, kita buat program macam tu, mana samalah kita dengan orang lain. Letup-letup dan sebagainya. No? Itu saya peribadi lah tu. Sampah dan sebagainya. Setengah ustaz tadi kata, setengah ustaz boleh kok ustaz, ini meriah, bukan apa nak sonok-sonok. Setakat kecil-kecil boleh lah. Ini sampai berjam-jam ganggu. Ya? Ada soalan lain nak buat? Slot enter tanya anda jawab, ataupun enter tak tanya, anda tanya enter kena jawab. Okey, kita habis kat situ. Al-haqqu min rabbik, yang baik itu daripada Allah SWT. Fala takum minal mumtarin, yang lemah itu dia persilapan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma, ya Allah, jadikanlah himpunan kami ini satu himpunan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami selepas ini ya Allah satu perpisahan yang cukup terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.